Kumpulan terakhir jemaah haji Singapura selamat tiba di Arab Saudi petang semalam. Mereka bersama lebih 2,000 jemaah Singapura yang sudah pun tiba lebih awal sedang membuat persiapan menjelang wukuf di Arafah esok yang menjadi kemuncak ibadah haji. Wartawan Azlan Azri yang kini di Makkah membawakan laporan berikut. Malam semalam juga sekitar 300 jemaah haji Singapura telah berlepas ke Mina untuk bermalam di sana untuk ibadah tarwiyah. Baki jemaah haji Singapura bakal meninggalkan pangsapuri masing-masing di Azimia dan Shisha untuk berangkat ke Arafah bagi ibadah wukuf esok. Dari segi operasi, kerana kekurangan pegawai, ramai jemaah haji Singapura telah tampil terbuka untuk menjadi sukarelawan membantu para jemaah haji yang lain. Ini menimbulkan semangat ukhuwah di antara mereka yang sama-sama melakukan ibadah haji meskipun kebanyakan para pegawai haji Singapura dari GSA tempatan tidak dapat hadir bersama mereka kerana tidak mendapatkan visa. Ibadah wukuf di Arafah dijangka bermula di Saudi sekitar 12 tengah hari esok.